Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Arayan bin Muhammad Syafizan, berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang. Saya dilahirkan pada 10 hari bulan 2 2013 dan kini tinggal di rumah awam Bukit Lintang bersama keluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Osman bin Syarif merupakan musyrif kepada adik Ahmad Ryan bin Muhammad Syafizan yang berusia 12 tahun bersekolah di SK Bukit Lintang. Terima kasih. Pada umur saya 7 tahun, bapa saya Muhammad Syafizan bin Mat Yaziz telah pun meninggal dunia. Walaupun beliau sudah tiada, saya sentiasa merindui dan menghargai segala kenangan manis dengannya. Arwah ayah selalu berpesan, ilmu tanpa adab tidak akan membawa berkat. Pesanan itu menjadi panduan hidup saya hingga ke hari ini. Walaupun ayah saya sudah tiada, suaranya seolah masih bergema dalam setiap langkah saya. Dan kini, keluarga saya terdiri daripada 5 orang, ibu, ayah tiri dan 3 orang adik-beradik. Ayah saya Encik Ramli bin Abu Bakar bekerja sebagai penjaga stok FFM Melaka. Ibu saya pula Puan Fatimah binti Abdullah, seorang suri rumah yang rajin dan sentiasa memberi semangat kepada saya. Tanpa mereka, saya tidak akan jadi seperti diri saya hari ini. Hobi saya suka membaca buku. Cita-cita saya ingin menjadi pensyarah. Saya juga suka bernasyid. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Gementar jiwa Nabi tidak terkata bila disampaikan wahyu pertama. Sedar tak kawan-kawan? Saya ni ketua pasukan nasyid sekolah. Sekolah saya pernah mendapat johan dan naik johan dalam pertandingan nasyid peringkat negeri Melaka. Kelebihan diri saya ialah saya sangat berani dan saya sangat suka berada di barisan paling hadapan. Saya juga sangat suka mengotai sesuatu kumpulan. Baru saya ingat, saya pantang dicabar. Sekali aibah, sekali pasir berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fadlina, Cikgu RBT dan juga Cikgu Bahasa Melayu kepada Ryan. Okay, berdasarkan pengalaman saya dengan dia lah. Dia ni seorang yang rajin datang ke pustakaan untuk kemas buku. Dia tak cakap apa pun, dia tahu tugas dia untuk kemas buku kat mana. Sudah selesai, dia akan pergi ke kantin. Waktu-waktu lain pula, dia suka membantu orang lah dekat pustakaan. Awak nak cari apa, mesti terus carikan. Itulah dia sifat Ryan. Saya juga ketua pengawas pusat sumber. Saya akan memastikan semua kawan-kawan saya mengemas buku dengan elok dan saya akan tolong kawan-kawan saya untuk meminjam buku atau memulangkan buku. Sepanjang pemerhatian saya, Muhammad Ryan seorang murid yang dedikasi, yang rajin, selalu menyiapkan tugas-tugasan yang diberi oleh guru dan beliau juga selalu membantu rakan-rakan, membimbing rakan-rakan sebaya dalam kelas. Beliau juga ringan tulang, selalu membantu guru-guru, menolong apa yang diminta ataupun secara sukarela. Dan beliau juga setiap hari Jumaat mengetuai budaya Al-Quran, baca Yasin, surah Al-Kahfi dan doa. Itu dia. Terima kasih. Dahsyat Kamal Razul. Ini saja kisah saya pada hari ini. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya, guru bimbingan saya dan ibu bapa. Doakan semoga saya berjaya. Assalamualaikum.